Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nurdini. Hari ini saya akan membincangkan bahaya bahan kimia dalam pil kurus. Apa itu pil kurus? Pil kurus ialah salah satu kapsul yang akan memberi kesan kepada perubahan bentuk badan kita. Adakah anda semua mengetahui setiap satu biji kapsul mengandungi bahan kimia yang dilarang sendiri oleh KKM? Seperti sibutramine atau peloptalin. Apa benda tu semua? Itu sibutramine dan apa itu peloptalin? Sibutramine ialah sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan strok dan serangan jantung. Dan apa itu peloptalin? Peloptalin juga ialah sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser. Sebenarnya, KKM sendiri telah mengeluarkan contoh-contoh yang mengandungi bahan kimia dan gambar produk itu sendiri. Sebagai contoh, anda semua tak percaya bahan daripadanya pernah digunakan dalam racun serangga. Ia juga boleh membawa maut. Tengok semua ni. Semua untuk kurus cepat. Berbaloi ke? Awak nak cantik? Boleh, tapi biarlah dengan cara selamat. Anda tengok kan gambar-gambar tadi? Kita sebenarnya nak sihat pada masa akan datang, bukan nak sakit. Satu pil, satu pilihan. Tapi kesan dia seumur hidup. Berwaspadalah memilih sesuatu untuk dijadikan rutin harian. Katakan tidak pada pil kurus yang mengandungi bahan kimia. Okey, sekian. Terima kasih.